Lubnan. Skuad Olimpik negara meraih ke peringkat kumpulan selepas menupaskan Lubnan 2-1 dalam perlawanan yang cukup dramatik dengan skuad negara terpaksa menyerap masakan dengan 10 pemain. Untuk perkembangan lanjut di sana, kita bersama pengulas Astro Arena Zainal Abidin Raud di sana. Keluar lang aku skuad tak lagi dekat. Terima kasih studio. Kami masih lagi berada di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini untuk kita menutup cerita gembira kita pada malam ini. Satu lagi catatan sejarah dalam bola sepak Malaysia apabila kita berjaya melangkah ke pusingan yang lebih besar lagi dengan kemenangan. Bukanlah kata orang tu dramatik, tetapi sebenarnya hasil usaha keras, hasil kerjasama dan juga semangat jom tinggi yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Ya benar, kalau kita lihat persiapan yang kita lakukan untuk laluan ke Olimpik ini begitu lama, begitu rapi, dan sebenarnya kita dapatkan hasil namun keupayaan ataupun komitmen, semangat juang tinggi ditunjukkan oleh permainan. Okey, sebenarnya apa yang nak kita katakan di sini, kita telah menyaksikan dua gol yang cukup cantik cemerlang yang dapat dihasilkan oleh pasukan negara kita. Biarpun kita hampir juga terpegun dengan melihat rembatan yang dilakukan oleh Muhammad Haidar. Ada Cina yang lawan Bella Xiao. Pada minit yang ke-41 dari Gary Stephen Robert untuk Wan Zek Haikal. Kita dapat lihat sebenarnya kita boleh bermain baik. Kita boleh bermain cantik sebenarnya. Apa yang kita tunjukkan sebagai utama betul baik sekali, jaringan-jaringan itu cantik. Laluan-laluan ataupun dorongan-dorongan betul baik. Tapi kita mesti ingat permainan bola sepak adalah 90 minit. Tak guna kita bermain baik di separuh masa pertama, tetapi di separuh masa kedua jika menerima kad merah yang mana tidak sepatutnya, yang menyusahkan lagi keadaan kita walaupun kita berjaya. Sebenarnya saya melihat di sini bahawa Gary Stephen Robert, ya, pemain yang membuktikan dua kali pada perlawanan ini akan belajar daripada kesilapan itu kerana dia dapat lihat, ya, kerana ketiadaan beliau lah yang telah menyebabkan rakan-rakan terpaksa berhabis-habisan dan kemudiannya Capi menjadikan gol tunggal yang tak cukup sebenarnya untuk pasukan. Ya, dia saya rasa perlu belajar dan perlu berhati-hati kita bermain, terutama membuat tackle-tackle yang liar yang mana boleh mengakibatkan beliau di bawah awal. Ini akan merugikan dia sendiri dan juga pasukan. Ya, rakan-rakan. Kita imbas kepada sebenarnya tackle yang beliau lakukan pada minit yang pertama. Video macam dah pada dunia. Dua tackle beliau saya rasa tidak begitu bahaya yang beliau lakukan. Okey, apapun yang sebenarnya kita akan lupakan kesilapan tersebut kerana kita perlu ucapkan tahniah kepada anak buah Ong Kim Swee dan juga jurulatihnya di atas kejayaan ini. Ya benar, tapi saya ingin ingatkan bahawa ini adalah bukan perlawanan akhir, tetapi adalah laluan untuk kepusingan akhir. Baiklah, kita akan kembali bersama dengan rakan tugas di studio. Sekali lagi tahniah kepada pasukan Harimau kita. Plan dia dah ni. Terima kasih kerana walaupun Lubnan menguasai perlawanan dengan 59% kekuasaan, namun dua gol skuad Olimpik negara pada separuh masa pertama nyata berkesan untuk membawa Malaysia ke pusingan seterusnya. Dua percubaan dua. Bagi saya, kesungguhan pemain, komitmen pemain hari ini kita dapat buktikan, ya, di mana selama ini bagi saya kritikan kelemahan pemain membuktikan yang mereka boleh bersaing walaupun dengan 10 pemain dengan pasukan yang begitu bagus. Bagi saya, ujian harus diberi pada semua pemain di mana bertahan sebagai satu unit dan sebagai satu maruah negara kita, di mana hari ini kita dapati kita layak ke pusingan yang terakhir di mana kita mempunyai banyak lagi yang perlu kita lakukan dan saya harap ini akan berkekalan dan menuju ke satu puncak yang lebih baik. Ke perkembangan